Assalamualaikum, selamat tengah hari. Tengah hari berdenting ni. Sekarang kita ada dekat Teluk Sengat. So hari ni kita nak review rakit Tok Muda. Sekarang ni aku ada dekat depan rumah Tok Muda. So kalau kau perasan, daripada hujung jalan tadi, kalau korang nampak masjid, korang terus turun je sampailah sini. So hari ni kita bersama 8 player. So ni di antara player-player baru kita. Siapa nama? Sabri. Mantap. Baik. Ni Pamoy. Mantap. Ni abang siapa nama bang? Syukri. Okey, ni di antara player-player baru. Ni lagi seorang ni. Azrul. So macam biasa lah, kalau player-player baru kita, player baru. Alhamdulillah. So, Pamoy. Terima kasih. Dan seorang lagi. Terima kasih. So macam biasa hari ni kita 9 orang. So kalau korang nak tahu apa hasil dekat rakit Tok Muda, dan hari ni kita ada game. So kita tengoklah siapa kena game dan apa hasil untuk rakit Tok Muda kali ni. So untuk korang yang naik rakit Tok Muda, korang boleh dapatkan udang hidup dekat rumah rakit Tok Muda ni lah. Apa-apa korang call dulu, tanya ada tak stok. So ni kolam udang dia. Hari ni kita ambil 2 kilo. Turun ni JT untuk korang naik rakit Tok Muda. Kalau korang nak naik rakit Tok Muda ni, pastikan korang bagi tahu dulu boleh naik ke tak. Sebab kalau air surut jauh, dia tak boleh lah hantar korang pergi rakit, sebab bot tak boleh keluar. Aku tak tahulah dekat JT ni rakit mana lagi yang naik daripada JT ni. Okay guys, aku dah sampai dekat rakit Tok Muda Teluk Sengat. Jom kita review sikit apa yang ada. Okay guys, inilah dia rakit Tok Muda yang berada di Teluk Sengat, Kota Tinggi, Johor, yang berkeluasan 30x45, boleh memuatkan 10 orang maksimum dalam satu masa. So kalau korang nak naik rakit Tok Muda ni, korang kena booking satu rakit dengan berharga RM350. Aku ada bagi nombor telefon ni kalau korang nak naik rakit Tok Muda ni. Atas rakit Tok Muda ni mempunyai 2 bilik. Ini bilik yang pertama untuk korang sorak dan rehat, dan ini pula bilik yang kedua. Tak lupa juga pelampung keselamatan, pemadam api, dapur dan peralatan memasak pastikan guna dengan betul, dan ini pula toilet disertakan air yang bersih. Okay guys, tu sedikit sebanyak aku review tentang rakit Tok Muda kat Teluk Sengat ni. Jom kita tour rakit pula. Korang ni tempat korang naik rakit. So bila korang berdepan ni, kita pergi bahagian depan pula. So ni kawasan depan dia, dia punya rakit macam ni lah dia punya bentuk. So dekat sini pun korang boleh mancing, dekat sana pun korang boleh mancing. So ni platform yang agak luas lah untuk korang boleh mancing. So kita pergi dekat dalam dia pula. Dekat atas ni ada pangkin. Tok Muda pun ada sediakan kerusi juga untuk korang duduk. Kebersihan diutamakan. So dekat belakang ni kita ada dapur. So peralatan masak disediakan, pastikan guna dengan betul. So dekat sini atas rakit ni kita ada 2 bilik. So ni bilik yang kedua lah, untuk korang rehat, untuk korang solat dekat sini lah. So ni bilik nombor 1 dia. So korang boleh rehat, boleh solat kat sini lah. Bilik ni ada kipas dan bantal yang disediakan. Yang kat depan ni adalah toilet. So ni adalah toilet dia. Dekat atas rakit Tok Muda ni ada sediakan air yang tong ni lah. So kalau korang habis air tong ni, dia akan buka air direct yang dia supply daripada darat lah. So ni bahagian belakang dia, agak selesa untuk korang memancing. So dekat sini rakit Tok Muda menggunakan air terus daripada darat, dan elektrik pula dia gunakan tenaga solar. So kalau korang perasan, rakit Tok Muda punya lantai, aku sangat suka susunan lantai rakit yang macam ni lah. Safety lagi satu. Bahagian pagar dia ni sangat safety untuk korang bawa anak-anak korang mancing ke dekat area rakit Tok Muda ni. Satu perkara yang aku suka kat rakit ni, selain dia sediakan pelampung keselamatan, ini first time aku rasa aku nampak fire extinguisher ataupun pemadam api yang ada atas rakit ni. So aku rasa semua rakit make sure mesti nak kena ada lah benda ala ni kan, untuk keselamatan. Tapi faktor kecurian untuk letak atas rakit ni potensi besar lah untuk orang datang curi. Okay, aku tak nak lengahkan masa lagi. Aku nak set up. Kita tengoklah apa hasil 9 player termasuk aku hari ni dekat rakit Tok Muda Teluk Sengat. Kita tengoklah apa hasil kat sini. So hari ni kita ada dekat rakit Tok Muda Teluk Sengat. So terima kasih pada player-player baru yang join. Pamoy, Sabri, Azrul, Syukri. So hari ni kita ada game. Aku nak korang ambil salah satu. Ada 7. Dekat sini kita ada 9. Salah seorang akan dikecualikan, iaitu Tok Abah. Tok Abah dikecualikan untuk game kali ni. Tapi Tok Abah akan assist siapa yang akan dapat tukar masak. Tok Abah akan assist. Kita ada 7 game ni. So korang boleh lah ambil salah satu. Jangan buka dulu.
Kau dapat tukar masak ni. Terima kasih. Memang bagi je. Tak apa tak ya. Apa kan ni? Okey, last. Okey, abang Herol dulu. Baca kuat-kuat bang. Tukang masak. Nasib lah. Memang Pernah masak? Jika anda first try, sila gigit ekor ikan anda dan tunjuk resep joran untuk bergambar. Itu boleh ya. okey ya. Bismillah. Air panjang ke? Panjang. Saya lepaskan first try anda sebagai tanda pengorbanan. Okey ya. Ni. Kira anda dapatkan lesson pertama, anda dikenaki menjerit sekuat mungkin. Aku tak kumpul, sisa kumpul terbaik. Mantap, okey ni. Imam pula. Imam, kau nak cakap apa? Second trip pun Terima kasih. Ali. Panjang. Anda beri masa 1 jam untuk dapatkan first strike. Sekiranya gagal, sila makan udang mentah sebagai azam. Udang mentah. Udang mentah sekarang. Okey bang. Terima kasih. Like. Terima kasih ada dua. Itulah game. So semua boleh asal lah. Okey, mantap. So enjoy fishing untuk rakit Tok Muda kali ni. Okey, ada satu game lagi aku lupa nak announce. Okey, dalam ni ada satu amount. Amount tu aku tak boleh bagi tahu lah. So amount ni aku dapat daripada orang bagi gift aku kat TikTok, orang bagi star aku dekat Facebook, orang bagi aku gift dekat YouTube lah. So ni duit-duit dekat platform-platform lah semua. So amount dia, aku nak satu amount ni aku cari orang yang dapat ikan paling besar dekat trip kita pada hari ni lah. Amount dia kalau ada, siapa yang dapat, dia dapat lah amount ni. So thanks pada siapa yang bagi gift. Ni untuk korang lah. Okay, kita cari ikan yang paling besar. Macam before this berapa? RM30 so ni mungkin lebih daripada RM30 ni. Okay guys, aku dah set up. Kita pakai udang hidup yang kita beli kat Tok Muda kat. So kalau kau dengar, angin agak kuat juga petang ni. So kita tengoklah first drop of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok apa sih. So aku dapat stiker daripada Mirul Fishing Hunter. Kalau tidak dia ikut Tok Tri, Tok Muda ni. So korang boleh juga subscribe YouTube channel dia dan follow dia dekat TikTok. Dia pun di antara salah satu YouTuber yang buat review-review rakit ni lah. So dia memang rajin sangat main rakit. So korang boleh follow dan support dia. So terima kasih Mirul untuk stiker yang nice. Fish on ya? Mantap. So macam mana? Tas tadi? Gigi ekor lah. Wah, londe. Boleh lagi dia. Ya. Mantap. Okey, game kita dah start. Tadi Vemoy dah gigit ekor. So Ali, 1 jam daripada sekarang 3.42. 1 jam daripada sekarang kau mesti dapatkan strike. Tak dapat 1 jam, makan udang kopi. Okey, mantap. terima cabaran. Dia tu. Kecil je. Tak apa, janji first strike. First strike apa Kena buang Dia punya game first strike kena buang ikan ni. Apa ni? Oh, nasib baik. Angkat lu. Nasib baik kena buang ikan ni, teman. Okey, dengan ini saya merelakan hati lah. Nasib baik ikan ni bukan saya angkat lah. Let's go. Mantap. 1 jam kita bagi masa untuk first strike, tak dapat. So ni dia punya cabaran. Kena makan mentah-mentah. Ni kau panggil tekong ni, aku nak balik lah. Gentle. Okay. Gentle. Oh, mantap. Settle lah untuk cabaran. Udang Tadi si Okey, right. Kulit Baik. Ni apa hal pula ni? So kita punya chef Ya, mantap. dekat rakit Teluk Sengat pada hari ni, dekat rakit Tok Muda. Apa menu hari ni? Daging masak kari. Mantap. So ni tengah prepare. Sekejap lagi pukul 7 lebih kita makan. Kita tengok apa hasil. Pari bro, pari. Daun baru. dah habis lah ni owner dia.
Ha, fish on. Fish on. Alamak. Malu. Apa? Naik dia. Dia dah naik. Tengok sikit ni. Apa hasil kali ni? Jangan malu. Tengok apa hasil. Untal. Durian lah. Ikan wajib dah naik. Macam biasa lah, kalau korang mancing kat Teluk Sengat ni, ikan wajib ni akan naik ah. Dia tak kumpau lesen. Pukul 7 nak maghrib. 7 juga kan. Ada ni. Ada tarik tetes ni. Oh, mantap. Dapat dari raket tu. Agak sikit. Okey, so jalankan tas. Tak kumpau. Kumpau terbaik. Okay guys, update sekarang nak pukul 7. Sekarang ni kita tengah prepare untuk makan malam lah. Hari ni menu kita lain. Hari ni biasa kita buat nasi goreng kan, tapi kali ni menu kita special sikit. Kari kentang daging korban dengan ayam goreng. So nanti kita akan update lah apa hasil dan suasana pada waktu malam dekat Rakit Tok Muda ni. Oh, ada rupanya. Ada ketuka. Tuka. Oh, tu. Ali punya. Oh, gasak ah. Dah maghrib gasak ah guys. Oh. Mantap lah. Oh. Boleh lah. Tengah masuk ni tengok. Ini famous punya joran. Apa hasil? Duri. Kita dah ready untuk makan. So terima kasih pada Tok Abah dengan chef kita Abang Kerol. So ni lah menu kita. Ayam goreng, kari daging, kentang dan nasi putih. So jemput makan semua. So. Makan. Kali danger tu. Tak sensing aja lagi. Faham je. Buka buah kan. Nak angkat jalan tu. Boleh tu. Sedap. Kau jangan malu-malu, kau makan je. Makan aja ebek. Sebab ni semua kau bayar ni. Nama ebek terus. Kau dapat nama Kena panggil beg yang tu. Awak sangkut ebek kan, kena panggil ebek terus lah. Okay guys, update sekarang pukul 9. So alhamdulillah kita ada juga hasil yang kita naik dekat Rakit Tok Muda ni. So kita tengoklah untuk sekarang ni air tengah gerak pasang balik. So kita tengoklah apa hasil seterusnya. Okay guys, ni lah environment Rakit Tok Muda pada waktu malam. So kalau korang nak tengok ni, dia menggunakan lampu solar. Agak terang juga, masih selesa lagi untuk korang memancing. Jom kita masuk bahagian dalam. Bahagian dalam ni, dalam bilik ni ada lampu tau. Kita tak open untuk kita save energy. Dekat toilet ni masih terang lagi. Dekat dapur masih terang lagi. Kalau korang nak masak apa semua masih terang lagi. So ni bahagian belakang dia, bilik yang kedua. Pun kita tak buka lampu untuk save energy. Ni bahagian belakang dia lah. So kalau korang rasa macam selesa untuk mancing pada waktu malam ni, kalau korang rasa nak bawa lampu additional, aku sangat mengalu-alukan lah. Balah Sujud tu. Ni betul makan. Oh, mantap. Aduh. Apa naik? Duri jugalah. Good size lah kan. Tengok. Mekong. Akhirnya tu. Ada kira enggak? Aduh, tak kumpau. Apa tu? Duri. Gelama. Gelama macam ibu gelama dia punya direct. Apa? Duri. Oh. Ada dia. Malong. Oh, ni malong Malong ke pelik? Malong. Ha? Malong tu kenapa apa? Naik atas lah. Ikan ke ni? Ikan ke ni? Ngeri aku tengok macam belit ni. Ni ikan lah, ni ikan. Oh,
Kosornya. Alamak, you cicak. Dapat balik. Alamak. Ya. Aduh. Agak siap. Ayo. Jumpa balik tadi. Kau tak tanda lah Sobri. Jadilah. Baru naik. Mantap lah. Fish on. Gerut. Kasar. You cicak 2 kilo. Oi. Oh, nekan. Duri. Duri besar. Bukan. Hei. Angkat sikit mai. Meriah malam ni. Mantap lah. Meriah malam ni meriah. Tunduk tuan lah. Sujud terus. Mantap. Tebal pipi. Alhamdulillah tebal. Ya. Besar mai. Oh, jatuh. Semua jatuh gelang kabut. Abang fish on. Mak. Apa? Apa ni? Bergenjut lagi ni. Open rack. Allah. Oh, dia lah. Good size lah. Good size lah. Okay guys, update sekarang pukul 11. Dia pukul 11 ni dia agak slow. Tadi rancak. Dia rancak duri apa semua kan, tapi dia slow pula pukul 11. Kejap lagi air mungkin agak laju. Mungkin time tu kita boleh rest kejap. Mungkin besok pagi baru kita mancing balik. Tengok macam mana. Tengok air malam ni dan apa hasil sekejap lagi. Okay guys, update sekarang pukul 3. Air dah slow gila. So lepas ni dia akan menjunam melaju. Inilah masanya untuk kita tidur. Dan kita jumpalah esok pagi. Kita tengoklah apa hasil esok pagi pula. Hey guys, good morning. Sekarang pukul 7. Aku baru bangun. Air surut habis ni pagi ni. Agak laju jugalah untuk surut pagi. Jom kita cuba untuk hasil pagi ni pula. Apakah gerangan pagi ni? Tak ada. Oh, ada. Mantap. Baji comel gila. So hasil pagi ni Apa tu? Daun duri. Oh, cair drag. Duri besar. Bapak duri. Mantap. Sorok. Boleh jending tak? Tarik. Dia tarik lagi. Tak bagi ya. Jangan kau lepas. Tahun tak tegur aku sekarang. Alhamdulillah. Oi. Bosor. Jahan apa ni? Meriah ni pun. Apa ni? Dia lagi. Okay guys, kita orang tengah kemas-kemas nak balik ni. Sekarang pukul 10 lebih. Air pun dah gerak pasang. So kita boleh balik lah ke JT. So untuk mancing kat rakit ni, make sure kau kena tahu air pasang surut untuk korang balik ataupun untuk kau pergi rakit ni lah. So kejap lagi aku tunjuk apa hasil kita orang dekat rakit Tok Muda ni. Okay guys, kita orang pun dah nak balik. Sebelum kita orang balik, kita orang nak tanya feedback masing-masing tentang rakit Tok Muda. So Lee, macam mana rakit Tok Muda? Okey, tempat baik, ikan pun okey. Biasalah mancing kan, normal lah. Mancing nak dapat ikan banyak, pergi pasar. Mantap. Tengok hasil nanti. Okey, tak abang, macam mana hasil dan rakit Tok Muda? Alhamdulillah. Macam basah. Fasiliti dia okey. Selamat untuk budak-budak. Semua sekali mantap. Okey Azrul, macam mana rakit? Sangat mantap. So puas hati lah. Awak di antara player baru kan? So Vimoy. Vimoy. Ni antara player baru. So macam mana rakit Tok Muda? Okey lah, semua okey. Tapi yang penting kara. Mantap. Okey, Sobri pun player baru kita. Alhamdulillah, memang tempat ni terbaik lah. Memang puas hati. Tengok hasil kan. Boleh lah, kena. Memang kena. Baik. Okay bang, macam mana rakit? Tempat cantik, fasiliti cukup. Ikan pun banyak juga. Okey Bang Gerul, macam mana hasil dan rakit? Rakit grade A, terbaik. Boleh promote kat kawan-kawan lain lah. Hasil hari ni hari duri. Okey, Imam macam mana rakit dan hasil Tok Muda? Rakit okey, selesa. Current pun ada. Kawasan pun terang kalau malam. Hasil pun banyak. Okey, right. So tu adalah feedback player kita untuk rakit Tok Muda dan ni pula hasil kita.
So sebelum aku buat closing, aku ada janji kita nak cari ikan paling besar. Dan kita akan bagi satu amount dari kutipan gift daripada TikTok, Facebook dan YouTube. So amount dia adalah RM50 guys. So RM50 ni, ikan yang paling besar adalah ikan jahan ataupun mayong. Dapat daripada Famai. So korang jangan lupa subscribe, like and share video Sisir Kumpul TV supaya kita dapat explore lagi aktiviti outdoor yang menarik. See you next video. Bye bye. Sisir Kumpul, hey, hey, hey.